Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to Yusuf Sembang Kari. Mikel Merino, the best striker, midfield striker, tahu macam aku nak sembang. Best goal scorer 2025 man. Masa permulaan tahun itu kan, kalau kau cakap aku Merino akan jadi the best player, one of the best finisher in the world, aku akan jam. One of the best complete player in the world, kau akan jam. Bro, apa je Mamat ni tak boleh buat siap. Ramai orang tak suka kalau kita sebut perkataan jack of all trades. Maksudnya satu-satu player dia boleh buat almost semua benda. Tapi kat sini kita nampak untuk team yang compete for the title, Premier League, Champions League, perlukan this type of player tu. Kau tahu Mamat ni ada 30 golden assist combine dan 20-25 sahaja. Untuk team, dia ada dalam team yang mana kalau kita ambil sebab dia termasuk dengan negara, Lamine Yamal bro, Nico Williams. Untuk Spain dia top scorer. Untuk Arsenal malam ni kau gunakan dia lagi sebagai striker. Di kala mana ada Victor Gyökeres kena bench, dah by injury, game kedua by injury tak dapat start. Tapi aku fahamkan kenapa dia tak start, sebab aku tengok lepas Gyökeres masuk, impact dia tak sama dengan the whole game yang Merino bagi. Bro, goal tu pure striker punya goal. Aku rasa dia macam ni lah. Dia Giroud version improved. Giroud dia boleh score flick boleh. But Mamat ni boleh score flick lebih kurang gol Giroud tanduk, flick. Lepas apa dia boleh buat, dia boleh drop deep and create. Bro, assisting untuk Saka tu super bro. Tu adalah pure Spanish midfielder kaki kiri punya assist, kau tahu tak? Aku memang speechless gila dengan performance Mikel Merino malam ni. Memang underrated. Aku antara player yang, aku antara orang yang lama nak rate dia, walaupun dah banyak kali dia membuktikan dia mampu untuk bawa tim ni, menyelamatkan tim ni lagi dan lagi. Tapi aku still tak yakin. Aku malam ni last lah. Aku rasa macam aku dah start kena macam acknowledge lah. So the thing about Mikel Merino ni, bagi aku kadang-kadang kau kena tengok dia as a player bola. Kau jangan tengok dia as a striker, as a midfield ke apa, baru kau boleh appreciate lah. Kalau kau pandang dia sebagai tak dapat bola, okay, Mamat ni striker, dia kena score goal, kau akan kecewa. Mamat ni kau pandang dia as a midfield, oh Mamat ni kena dapat bola, dia sepatutnya kena create lah, dia kena dribble lah, kau akan kecewa. Kau just tengok dia dapat bola, kau kena tengok macam, oi, apa yang dia nak buat sebenarnya as a player bola. Then kau akan appreciate tu Mikel Merino. Special shout out kat Arteta sebab nampak benda ni. Sebab saya ada sign, dia pun tak expect Merino jadi macam ni, mat 30 goal and assist. Super. Alright, untuk 2025. Okay, so game ni game yang KG bagi aku, sebab Brentford at home hari weekdays. Aku rasa fans mungkin tak expect stadium maybe tak penuh. Ada banyak-banyak benda yang kau kena fikir. Brentford team yang sukar, walaupun dia tak ada Thomas Frank, but still akan jadi mencabang untuk diorang. Yang paling penting bagi aku game ni Arsenal clean sheet. Sebab Arsenal 4 game betul-betul tak clean sheet man. Aku rasa dia akan kacau hasil momentum dan confidence in defense. Sebab nak tunjukkan betapa susahnya clean sheet, aku tengok City sini kongsi 4 biji semalam, Chelsea kongsi 3 biji. Nak cakap clean sheet ni bukan benda yang senang. So 14 game 7 gol concede ni kira okay lah kan. So 0.5 gol concede per game on average kalau kita tengok kan. And dalam game ni satu benda yang menyelah bagi aku adalah, game ni buatkan aku appreciate Martin Zubimendi bro. Martin Zubimendi, cara dia dictate dia play, sebab most of the attacks, and aku tahu mesti ramai tak pasal, tapi most of the attacks datang pada game ni, most of the chance datang pada game ni, most datang pada Martin Zubimendi man. Dia yang dictate macam mana chance tu akan di-create. Kau kena faham, game ni Zubimendi main, dia adalah focal point. Dia main bersama team yang heavily rotated tu. White start, Mosquera start, Hincapie start. Okay, ni semua bukan first 11 kan. In the midfield, Odegaard start balik setelah sekian lama. Zubi perlu ambil masa yang lama sebab dia dah terbiasa dengan Eze. So bila kau masuk balik Martin, dia akan takkan that connection takkan sama. Dia perlukan masa. Tapi dia boleh still hold that midfield position. Midfield, Brentford tak boleh nak control game ni. Bro, Noni Madueke, bro, Gabriel Martinelli ni semua bukan starter. Tapi disebabkan tu jugalah kita nampakkan Arsenal sangat-sangat selesa lah. So shout out ke Martin Zubimendi, cara dia dictate play, dia tahu macam mana tempo game ni sepatutnya, and dia belajar pada kesilapan dia yang buatkan Arsenal concede hari tu against mistake dia tanggung game mana, tak ingat, game Chelsea.
Bukan game Chelsea, game sebelum tu Champions League, aku tak ingat. Dia ada buat mistake satu tu yang kena tackle waktu concede. Tapi tak apa. Sebab aku ingat Jorginho pernah buat mistake yang lebih kurang macam tu masa dia main kat Arsenal itu. Ben White bro, aku rindu gila Ben White man. Aku rindu gila. Aku suka gila Timber. Tapi bila aku nampak Ben White main, aku rasa macam okay, aku dah ingat balik kenapa aku suka gila Ben White. So, Mamat dia punya attacking punya IQ next level bro. Cara dia main one tu, kau faham Noni ni dia, aku rasa ni first game dia main dengan Noni. So dia main dengan Noni, dia terus boleh tahu apa mindset seorang winger. Seorang mindset winger ni nak orang support dia je. Support dia, overlap dia. Sebab bila kau overlap, kau akan create space untuk kau as a winger. Bukan kebetulan masa satu chance Noni boleh dribble 2 orang dalam kotak mat, yang dapat shot on target tu. So, tu kan benda yang kebetulan. So White cross superb, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, bagi Merino. Ketinggian bola untuk Merino yang Merino boleh tolak tanduk ke bawah. Sebab kalau kau pernah main keeper, kau tahu kalau bola tu dia tanduk ke bawah, lagi susah kau nak save daripada bola tu tanduk biasa. Sebab bola rebound ni tak relax. Sebab tu Mesut Ozil punya favourite score, goal untuk dia score macam ni, dia akan reboundkan bola tu sendiri lah. So Ben White super. Okay, antara perkara yang menakutkan dan jam untuk aku dalam game ni adalah apa? Christian Mosquera out. Start of season, injury crisis untuk attackers. Sekarang asal ada injury crisis untuk defenders. William Saliba out, Gabriel out, Christian Mosquera out. Tapi ternampak Julian Timber boleh masuk field in that position. Tapi honestly, aku prefer Ben White main kat position center back sebab physicality tu penting juga. Timber physical, tapi dia bukan player yang physically dominant besar. Kita perlukan player-player macam tu untuk main purpose. Tapi aku faham sebab physicality still White dengan Timber, dari segi physical, dari segi aggressiveness tu aku faham Timber. Tapi banyak benda-benda long ball yang perlukan defender aerial ability kena kuat. Sebab Timber aku faham dia score 6 piece semua, dia aerial ability dia pun solid, tapi come on lah, kita semua perlukan player lebih bergenam kaki lah untuk that position. So aku nak tengok White kat situ. White pun boleh main dari situ pun, dia boleh create chance. Sebab kalau kau ingat last season masa game Liverpool tak silap, yang White assist Saka daripada center back, yang mana Saliba injured game tu kan. So tak Timber buat right back, tapi aku lagi percaya Arteta decide untuk letak Timber ni. Okay, redor. Then kita ada Luis Kelly je lah backup sekarang, defender yang tak main semalam. Sebab kalau kau fikir logically, kalau lah apa-apa jadi dekat center back kiri kita, Hincapié super performance by the way malam ni. Hold up dia punya position tu solid, walaupun dia kena asyik kena tukar. Kau kena faham, antara benda paling susah untuk defender ni, bila partner kau kena tukar sentiasa tau. Kau nak create connection, telepathic connection dengan center back pairing kau tak dapat lah, sebab dia kena injured dan berbagai. Tapi Hincapié still solid. Performance Chelsea dia bawa kepada game ni. So katakan apa-apa jadi kat Hincapié, kalau apa-apa jadi Calafiori boleh main that position. So Calafiori boleh main White atau boleh main dengan Timber, depends on party tak pilih. Dan kita ada Skelly lagi. But game ni Martinelli kurang memberangsangkan. Sebab aku dah cakap, bagi aku memang Martinelli ni dia super sub dia tak boleh start untuk Premier League, kena bagi Trossard tapi Trossard injured pun tak tahu berapa lama lagi. Havertz lagi lama nak balik, Gabriel pun lagi lama aku rasa nak balik, mungkin lagi sebulan at least. So bulan 12 akan busy gila tu, dengan schedule back to back. Yo, gonna be interesting macam mana set up. Eze masuk, Saka score. Aku faham lah memang kecewa dengan Saka sebab nak dia assist untuk Gyökeres untuk bantu confidence dia. But at the end of the day, Saka pun perlukan confidence Aku faham lah, the fact that dia score. And to be fair, kalau kita tengok Gyökeres pun happy je sambut dia celebrate goal tu dengan dia. Usually kalau player tu tak suka, dia nampak tau dekat body language. Tapi Gyökeres happy. Yang paling penting team nak happy, move on to the next game. Sebab honestly bagi aku kan, aku prefer Saka score juga lagi daripada Gyökeres sebab confirm Saka ni dia player yang sentiasa under pressure. Aku tak tahu macam nak explain. Maksudnya dia perform macam mana pun orang akan expect lebih daripada Saka ni. So the fact that dia boleh deliver, dia akan bantu dia punya confidence to next game. And sebab patutnya Saka start, tapi tak nak bagi dia injured, so start kan Noni. And so aku faham lah. But yeah, we'll see on to the next game. On to the next game je kerja kita kan. Sebab apa? Sebab Arsenal kena fokus one game at a time though. Kalau kita nak menang dua trofi besar ni, bro, kita kena take one step at a time. Jangan terlalu excited, jangan terlalu apa-apa. Sebab kita nampak nak consistent Premier League bukan benda senang. The fact that Arsenal boleh consistent 3 draw for the last couple of games, unbeaten 18 game tak silap, positif. And Champions League bukan benda yang senang. Against Bayern hari tu, Premier League bukan benda yang senang. Chelsea hari tu, Chelsea pun struggle malam ni. So MC pun struggle defensively, bro. On to the next game, excited.